Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sihat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan pembelajaran seterusnya, sebelum kita akan tengok dan lihat video yang akan saya biasa juga. Assalamualaikum semua. Pada hari ini, Ustazah akan bawakan kisah pendakian dua orang kawan, Zul dan Syam, ke Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan. Ketika dalam perjalanan menuju ke puncak bukit, tiba-tiba perut Syam memulas, lalu dia berhenti seketika. Zul, saya sakit perut lah. Rasa nak pergi tandas sekejap. Alah Syam, mana ada tandas dan air dalam hutan ni? Alamak, macam mana ni? Saya dah tak tahan. Alhamdulillah. Mari kita teruskan perjalanan ke puncak bukit, Zul. Saya dah tak sabar nak tengok pemandangan indah atas bukit. Berdasarkan video yang pada lihat tadi, apa yang belajar pada hari ini? Kalau contoh kawan awak, contoh Syazah. Mana Syazah? Syazah nak pergi tandas, nak buang air. Lepas dah buang air, cuci menggunakan air muntah. Tapi kalau dah naik gunung, ada tak air muntah yang tandas kan? Ada cara lain dan alternatif untuk membersihkan najis setelah itu anak-anaknya jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan istinja. Apa maksud istinja? Maksud istinja adalah sedangan daripada penyakit. Maksudnya contoh kalau awak buang air dan awak nak buang air, lepas awak tahan, sakit tak perut? Sakit kan? Kalau dah buang, selamat daripada penyakit. Itu dari segi bahasa. Kalau dari segi syarat dia adalah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada tubuh dan tubuh. Apa contoh yang keluar daripada tubuh dan tubuh? Air kencing lagi. Tani, itu adalah najis yang keluar daripada tubuh dan tubuh. Okey, Iman. Okey, Iman. Boleh ulang balik apa yang saya ceritakan, apa maksud selamat daripada penyakit. Okey, apa hukum istinja? Wajib. Istinja adalah wajib. Okey, baik. Itu wajiblah dan bersihkan setiap najis yang keluar daripada tubuh dan tubuh. Tanya Nabi Anas bin Malik, yaqulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kharaja al-hajj yajib an-nawda ma'ana ida." Mimma yakni yastanji. Itu maksudnya Anas bin Malik berkata, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk kodok hajat, maka aku dan budak suruhan akan membawa budak sejenis air agar baginda dapat beristinja dengan okey. Okey, kita tengok alat-alat istinja. Siapa nak tengok alat istinja? Baik, kita ada istinja. Ini apa? Tisu. Tisu ada istinja tak? Tisu ada istinja tak? Tisu ada istinja. Okey, ini apa? Kain. Kain ada istinja tak? Okey. Tengok Nabi
dia ada apa dalam ni? Ini apa? Daun. Lagi. Ini apa? Batu. Okey, yang saya tunjukkan ini batu, daun kering, lagi tisu, lagi kain. Semua ni adalah alat-alat istinja macam tadi. Orang tu naik gunung. Kalau dalam beg dia ada kain ke, kat gunung ada daun kering kan? Ada batu kan? Ada tisu. Okey, kalau tak ada air, sebaiknya ambilnya air lah. Tapi kalau tak ada air, menggunakan alat-alat benda yang besar. Okey, baik. Tadi saya dah tunjukkan apa dia alat-alat istinja kepada kita dan nampak semua. Okey, baik. Saya akan menunjukkan sekali lepas apa dia alat-alat istinja. Baik. Alat-alat istinja maafnya adalah air menggunakan, tapi kalau tak ada air muka kita boleh menggunakan benda yang besar. Okay, apa dia antara dia? Antara dia adalah daun kering, tisu, batu, kulit kayu, kain dan akhirnya kertas. Okey. Selain daripada alat-alat istinja, apa dia alat yang bukan istinja yang kita tak boleh guna? Apa dia alat-alat dia? Tengok apa dia alat-alat yang haram untuk istinja. Yang pertama adalah tunang. Kenapa tunang tak boleh? Sebab dia adalah makanan jinak. Yang kedua adalah roti kering. Kenapa roti kering kita tak boleh menggunakan untuk beristinja? Sebab dia adalah makanan anak. Yang ketiga adalah plastik dan yang terakhir adalah kaca. Kalau kaca awak gunakan untuk beristinja ada sahaja. Okey. Sebelum itu saya akan panggil seorang demi seorang untuk menentukan manakah adalah istinja dan manakah adalah bukan istinja. Okey. Kepentingan beristinja. Baik, saya akan bahagikan kamu kepada 4 kepentingan. Dan apa yang saya perlu awak buat adalah saya akan berikan satu kertas warna. Awak boleh tulis di dalam kertas warna tersebut bincang dengan ahli pendidikan. Apakah kepentingan beristinja? Pentingnya kita beristinja di dalam kehidupan kita nampak. Saya akan berikan kertas warna dan tulis pesan. Okey. Boleh mula sekarang untuk tulis apa kepentingan beristinja. Lepas dah siap tulis, awak perlu tambah di setiap sudut di dalam kelas. Baik. Lepas dah tambah, saya akan berikan stiker mark untuk menilai hasil kerja kumpulan yang baik. Untuk nilai daripada segi tulisan ataupun idea mereka ataupun kekemasan ketika tulis, saya akan berikan stiker ini dan awak tambah di kumpulan tersebut.
sebelum kita mengakhiri kelas kita, saya akan tunjukkan kamu. Okey, kita akan jawab bersama-sama. Istinja dapat membuat penyakit berjangkit betul atau salah? Cara istinja yang paling afdal menggunakan apa? Air ke benda besar? Air. Tengok betul ke? Guna air dan batu. Seterusnya. Okey, gufran adalah kemudian menjadi pertahapan Allah wa Allah itu menggunakan apa? Kedua, atas, masuk atas, kedua tanda semakin baik. Sebelum saya nak tanya awak sendiri, apakah perbezaan kita berdua air dengan kita benda yang besar dalam menggunakan kepada? Siapa tahu saya nak jawab? Ya, Syazah, awak nak jawab? Silakan. Iman, macam mana jawapan awak? Okey, baik. Semua adalah ada pendapat dan bersendiri. Air adalah yang paling bersih. Dia digunakan untuk menggunakan dan jenis benda besar adalah masa ketika. Sebaiknya menggunakan air. Kalau tak ada air, boleh menggunakan benda yang besar. Baik, saya akan berikan gambaran kerja untuk melihat kefahaman awak sama ini. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada sesuatu yang nak bertanya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.